Spill the beans. Mungkin ada yang pernah dengar idiom ni tapi tak pasti nak gunakan macam mana. First, kita akan tahu dulu apa maksud dia. Spill the beans ni maksud dia kita mendedahkan rahsia ataupun maklumat yang sepatutnya kita rahsiakan. Contohnya, who spilled the beans about the surprise party? Siapa yang bocorkan rahsia pasal party tu? Ataupun, I can't believe you spilled the beans to the boss. Maksudnya saya tak percaya awak pecahkan rahsia dekat bos. Jadi bila nak guna frasa ni, anda boleh guna frasa ni dalam keadaan yang santai ataupun waktu kerja pun boleh guna juga bila ada yang dedahkan maklumat yang sepatutnya dirahsiakan. Boleh gunakan waktu tu. Kadang tu kita nak guna ayat yang betul tapi dia macam panjang sangat. So anda boleh gantikan dengan idiom yang macam ni. Simple tapi maksud dia tetap sampai dan juga difahami. Kalau anda nak tahu banyak lagi idiom yang macam ni, anda boleh join grup Nak Yakin Speaking dengan kami. Kami akan kongsikan pelbagai idiom yang anda boleh gunakan secara casual ataupun anda boleh gunakan di tempat kerja. Jangan lupa, praktis gunakan idiom